Hari ini, kalau tahu pembing menggunakan program import dan export SQL. Ia adalah program untuk membantu anda mengekspor transaksi anda dari salah satu pangkalan data SQL ke yang lain. Jika katakanlah anda seorang akuntan atau pekerja bebas, anda boleh menyalin data induk untuk pelanggan anda mula memasukkan transaksi harian mereka. Untuk program import dan export SQL, anda mesti memastikan kedua pangkalan data menggunakan set data induk yang sama. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara untuk clone data induk. Hanya klik pada File, log masuk, tekan butang 3 titik. Untuk klik kanan pada pangkalan data anda dan clone pangkalan data. Hanya masukkan kata laluan admin anda untuk memilih clone data induk sahaja. Tekan OK. Dan tutup. Jadi seperti yang anda lihat, sekarang anda mempunyai dua pangkalan data dengan nama yang sama. Yang asal, jika pangkalan data dengan transaksi, jadi ini adalah data clone baru untuk data induk sahaja. Anda perlu membuat sandaran pangkalan data ini dan pelanggan anda perlu menggunakan pangkalan data ini untuk mula memasukkan transaksi harian mereka. Jadi, ini adalah pangkalan data kosong tanpa sebarang transaksi tetapi dengan semua data induk anda. Sebagai contoh, carta akaun, pelanggan, pembekal dan juga item stok. Sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakan SQL export. Mari kita kembali ke syarikat ujian. Masukkan kata laluan anda untuk log masuk dan untuk klik pada SQL Accounting Export, anda boleh tekan sama ada anda mahu ekspor transaksi jualan atau transaksi pembelian atau anda boleh klik pada Fast Export. So, jadi kan saya sini the export transaksi choose point. Ajak klik saluran yang ansuk wished dokumen apa yang anda ingin ekspor. Katakanlah invoice. Anda boleh pilih tarikh anda dan tekan export. So, mari kita letakkan nama. Katakan ini adalah invoice jualan April. Hanya klik dan simpan. Ya, so seperti wajib warna sistem kita mengekspor equal invoice in kalam tempoh tarikh yang wajib pilih. Hanya tekan OK. Dan satu lagi perkara untuk ditunjukkan ialah ada juga boleh klik pada Fast Export jika anda mempunyai lebih daripada satu dokumen yang ingin diekspor. Jadi anda boleh klik kanan, kosongkan semua dan pilih dokumen mana yang anda ingin ekspor. Selepas anda membuat pilihan, tekan pada export dan masukkan nama. Katakanlah data SQL dan simpan. So, selepas klien ini telah menghantar email FileZip kepada, Ina hanya perlu muat turun FileZip tersebut dan log masuk ke dalam pangkalan data anak. Pergi ke program import account SQL, hanya klik pada folder berwarna kuning untuk memilih FileZip. Katakanlah invoice jualan April dan untuk memeriksa invoice jualan, jadi sistem mengesan dalam FileZip ini 3 invoice ini. Kita facilitate in part of verify or sort by matrix, active for invoice and some other is one dalam pangkalan data masing anda nyatakan pada OK. So, seperti yang analyze Allah dokumen tiga and Allah OK anda nega and tidak konflik. Jadi kita hanya pandangkan pada import. Jadi 3 transaksi berjaya diimport ke pangkalan data, tekan sahaja OK dan sekarang mari kita kembali ke invoice jualan. Seperti yang anda lihat, semua invoice telah berjaya diimport. Terima kasih.